bergerak. Jadi macam mana untuk kita ambil peluang, sebab bila mana adanya satu perubahan era teknologi yang baru macam dulu daripada zaman tak ada internet, kemudian ada internet. Waktu tu berapa ramai yang berjaya dapat jadi billionaire sekarang, yang mana kita tengok sekarang ni semua adalah hasil daripada kemunculan internet hari tu. Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk, semua adalah pelopor orang yang ambil peluang waktu fasa awal internet. Sama juga dengan Jeff Bezos, dia buat platform dalam internet. Same goes to this AI age ataupun tahun AI kemunculan, ada wujudnya AI, ataupun sebenarnya AI ni dah lama wujud tapi baru sahaja ada penggunaan secara menyeluruh, fully functioning, yang betul-betul banyak platform yang komersialkan mereka punya AI sendiri, chatbot, LLM, apa segala benda tu. Dan